rekod cakap saya ni, tak pernah sekali MB telefon saya atau panggil saya ke bilik dia atau hantar orang tengah dia kepada saya, kata pada saya ataupun sampaikan mesej pada saya, ni kawan saya nak melabur ni, Dr. Haim tolong tengok-tengok ejah macam mana boleh bagi clear, bagi mudah dan begitu begini. Tak pernah tuan-tuan. Dan MB tak pernah pesan saya, YB Haim, Dr. Haim, ni pelaburan masuk berbilion-bilion ni, pergilah bincang-bincang dengan syarikat-syarikat ni, kok boleh bagi itu dan ini sikit pada kita. Tak pernah tuan-tuan. Inilah integriti Menteri Besar kita dan inilah kekuatan negeri kita. Sebab tu orang datang negeri kita. Saya bagi tahu dekat pegawai-pegawai saya di Invest Kedah. Saya bagi tahu kat pelabur-pelabur, kalau ada orang approach tuan-tuan, saya kata pada pelabur yang kata macam ada gitu beginilah, ada pelincir lah nak cepat macam tu, nak gitu begini, nak gini begini, ada sikit bayaran, saya kata bagi tahu saya akan ambil tindakan untuk membersihkan ini semua. Setakat hari ini, alhamdulillah, kita jalan terus dengan keyakinan untuk menarik sebanyak mungkin pelabur. Jadi tuan-tuan, ini yang kita nak tawarkan kepada negara kita Malaysia. Memanglah orang kata kita sendiri pun negeri antara yang tak cemerlang dalam konteks kemajuan kalau dilihat dari sudut fizikal dan seumpamanya. Betul. Lebih kurang 68 tahun kita hanya menjadi pembekal beras negara. Mana perancangan strategik mereka yang memerintah negara lebih 60 tahun dahulu? Mana perancangan strategik untuk negeri Melayu, tuan-tuan? Minta maaf saya cakap di sini. Perancangan strategik untuk Kuala Lumpur, perancangan strategik negara hanya untuk Selangor, perancangan strategik negara hanya untuk Pulau Pinang. Mana perancangan strategik? Mana investment besar mega negara dibawa ke belah utara ke negeri-negeri Melayu? Tak ada, tuan-tuan. Sikit-sikit je kita ni orang kata dapat kuah je lah. Kita dapat kuah je. Sebab itu kita kena bangkit. Sampai bila nak makan kuah? Kalau kita boleh bagi makanan lebih adil, sama kepada seluruh negara kita yang mana tak mampu dibuat oleh kerajaan hari ini, maka kerajaan yang sedang menanti ini, itu kerajaan kita, insya-Allah akan memberikan yang terbaik, lebih baik buat rakyat Malaysia. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan kena yakin yang ni.